Untuk buka pintu belakang dia, just tekan saja kat sini. Kereta ni datang dengan 2 power door, kanan dan juga kiri. Dan yang ni design untuk seat belakang dia datang dengan half leather seat dengan design perforated di bahagian tengah dengan background kuning. Stitches kuning di headrest, shoulder dan juga bahagian tepi. Armrest untuk kedua-dua kursi, cup holder dan juga leg rest. Untuk naikkan leg rest dia, kau boleh tarik je kat sini. Kereta ni datang dengan roof monitor yang boleh link video di bahagian depan ke bahagian belakang. Dan yang ni ialah control aircon untuk bahagian belakang dengan button untuk kau control color ambient light di dalam kabin. Dan kat atas ni ialah sunroof untuk bahagian belakang. Ini design untuk seat row ketiga dia. Datang juga dengan design half leather dengan perforated di bahagian tengah dan background kuning dengan stitches kuning di headrest dan juga kat shoulder. Dan untuk kursi ni, korang boleh ke belakang kan. Kalau orang dewasa nak duduk, tarik kat sini dan tolak sahaja. Dengan legroom macam ni, dewasa duduk pun selesa.